Guys, korang ada tengok tak pasal serangan dekat Gaza? Aku scroll TikTok tadi, makin teruk lah apa yang Zionis buat dekat Palestin. Kita kat sini senang-senang, tapi diorang kat sana terseksa. Ni tadi aku tengok, teruk sangat. Ya ke weh? Tak lah, tak perlu sangat lah isu kat sana. Banyak sangat Simon, semacam tak ambil tahu sangat isu kat sana. Alah, biasalah tu. Kita marah-marah kat sini pun bukan jadi apa. Sama je puak Zionis tak takut pun. Dunia pun macam tak kisah. Sekejap. Aku sebenarnya keliru tau. Zionis dengan Yahudi ni orang yang sama ke? Atau semua Yahudi tu Zionis? Ke macam mana sebenarnya? Aku keliru lah. Tak semua Yahudi ni Zionis. Kau kena tahu, Zionis ni adalah je penjajahan. Zionis ni lah yang rampas tanah Palestin dan rampas hak Palestin. Jadi kita kenalah menentang puak Zionis ni. Sebab ni bukan soal kemanusiaan je, tapi berkaitan dengan akidah untuk kebaikan umat Islam juga. Aku ada tengok juga video baby kat Palestin tu yang kena tarik keluar dari runtuhan bangunan. Mata dia masih terbuka weh tapi tak bergerak. Aku menangis masa tu weh. Orang tak bersalah kena bom. Bayangkan kalau tu anak kita. Kejam. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا لا عياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام. Sebab tu aku dah start campaign boycott. Aku ada share dekat Instagram, ajak satu batch kita boycott produk Zionis. Kita kena bertindak. Zionis dah melampau. Tapi kan kau pun pakai Nike, iPhone benda ni kita semua gunalah. Dah lah dalam senarai boycott juga. Jadi kau rasa ada beza ke kalau kita je yang buat semua benda ni? Benda ni bukan pasal siapa je yang buat, tapi kita nak kesan tu. Sebab itulah tadi Azira ada cakap dia start campaign boycott dekat Instagram dia. Benda tu boleh bagi impak yang besar walaupun kau rasa dia seorang dia yang sebab benda tu. Okey, lepas tu kita duk borak-borak ni, korang rasa apa yang patut kita buat sebenarnya selain daripada boycott? Aku rasa selain boycott, kita boleh je sumbangkan sedikit sebanyak dekat NGO. Lepas tu kita buatlah tekanan melalui sosial media macam kita tekankan semua orang untuk support Palestin. Dan yang paling penting, doa dan solat hajat. Sebab ni je senjata yang paling mahal untuk kita sebagai umat Islam. Dah, cukup kita sekadar tengok je. Kita bukan generasi yang bisu. Kita ada suara. Kita jadi suara mereka. From the river to the sea, Palestine will be free. Solidariti mahasiswa Malaysia bersama Palestin. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab.
kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami.